Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Papi Motovlog. Dimana di sini kita di jadwal San Mori Helmet Lover. Dimana kali ini merupakan touring San Mori tahunan, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019. Gimana keseruannya? Biar aja. Let's do it. Gas, spray, gas. Lima kau sekolah dia lah kau. Ikut kamai lah kau sekolah dia lah. Hah? Dia dua barisan. Mak kau kah? Kamai lah. Hah? Yalah. Orang ni. Bas. Hah? Kalau ke kerugian. Tidak ada sensor. Awak min las. Las? Awak min las ya. Hah? Panjang bukunya. Mentak lah. Mentak benar. Gas deh. Gini. Gak maju kan? Gak maju. Ikut-ikutan remi je. Bagat sih. Trip pen. Cek hilang. Jangan sampai menyasar. Yang uat uki ke padangnya yang uat tu. Betul lah. Hah? Nampak-nampakan lah orang. Dia sampai nak. Tapi lebih banyak batang daripada ini jo. Hah? Iya. Tapi harusnya banyak gini, soalnya hari cerah. Lah ya. Hah? Ya. Balik.
Gas yo, jangan tinggal-tinggal yo. Rame-rame guys. Rame tuh. Biasanya ini kalau misalnya turis-turis lautan, sebenarnya dari ini kita ini gabungan antara orang yang mau keluar dengan Vanmori Minangkabau. Mantul, mantap betul. Rame, ke belakang pun rame juga. Tuh pusat guys, tuh pusat. Ini lewat kau. Celik-celik tu Instagram tinjau lawi. Kok lain juga. Kok lain juga. Biasa je lain. Nah. Ni stop ni. Ni stop. Amin stop lagi. Yo namanya orang ni kalau semua hitam mesti beda. Kan ni. Kalau ni semua hitam mesti beda-beda. Oh, gadang tu aku ingat. Biasanya ada kameramen tu. Cuman kalau dia cuman orangnya nak baik tu. Entah nak baik, entah nak nampak je. Biasanya tu. Pokoknya videonya rancak. Legend. Dia kencang-kencang nang. Kencang-kencang boleh ya. Enak. Another.